Sebotol tu belas-belas bukan RM20, 2 botol ke 3 botol jugalah bulan. Tapi device tu sendiri pun pakai juga. Pasal device tu saya pakai yang ada OCC pun semua. So dari segi kewangan ke ada rasa beza? Memang rasa beza. Macam-macam lah vape jenis kan. Saya tak support yang beli tu. Saya cari mod yang flavor. Bulan berapa? Sebotol tu belas-belas bukan RM20, 2 botol ke 3 botol jugalah bulan. Tapi device tu sendiri pun pakai juga. Pasal device tu saya pakai yang ada OCC pun semua. OCC tu sendiri pun memang pakai kan. Seminggu dah tukar, seminggu tukar kan. So pakai duit jugalah. So sebulan tu anggaran 200, 300? Tak sampai lah. Tapi dalam ke 100 tu ada juga lah. 100 juga lah pakai kan. Sekarang ni totally memang tak ada lah. Saya rasa memang perubahan tu kan. Kewangan tu memang kita tak laburkan ke arah tu kan. So saya tak adalah pergi kedai nak beli, nak cari flavor. Kadang flavor tak ada nak mencari benda tu. Dan saya tu satu hal juga sebenarnya. Masa saya sendiri lah. Nak cari flavor tu satu hal juga. Saya kadang macam cari semua kedai. Pergi sana, pergi sini. Lepas tu buka dekat. Sekarang dah tak jual. Dulu jual. Sekarang tak tahu ni dah ban apa semua kan. Lagilah pening kepala nak cari kedai-kedai yang ni kan. Nak pergi cari kedai mahal. Nak pergi kedai ni tak ada. Nak kena cari kontak yang ada. OCC pun susah juga nak cari. Satu hal juga OCC. Saya pening kepala nak cari OCC ni kan. Kat mana nak cari ni kan. Tak pening kepala kat situ lah. Nak cari apa semua flavor OCC kan. Masa tu lah sampai saya masa.